antara benda-benda yang saya suka kepada ciri-ciri bisnes MLM yang kita nak ialah sekejap cikgu tadi saya sebelum lebih kurang dalam maghrib tadi tu saya ada draft sikit. Ni benda-benda yang kita nak bila buat MLM. Yang pertama kita nak sekurang-kurang lah, paling bodoh pun kita nak 1,000 sebulan. Bila kita nak buat passive income, kita nak buat income tambahan, of course kita nak buat lebih daripada, bukanlah lebih daripada, ada duit poket yang mengalir masuk daripada apa yang kita buat sekarang. Contoh kita buat sekarang ni, kita dah ada pendapatan 5-10 ribu. Contohnya kalau dapat lagi passive 1,000 sebulan, why not? Ini best ni kan. Macam itulah kan. Kata kunci tu why not? Why not? Why not? Kalau aku buat ni dapat, okey sangat. Jadi benda itulah yang saya cari cikgu. And then kalau ditanya kenapa saya buat MLM, yang pertamanya nak cari duit lebih lah. Kan? Di samping kita memang dah ada bisnes pun cikgu sebenarnya. Cikgu bila saya buat bisnes, yang saya boleh sara adalah diri saya dan keluarga saya je. Saya nak alirkan bisnes duit saya kepada adik-beradik saya tak boleh. Tapi MLM boleh buat benda tu.